Tonernya pernah memenangi anugerah di bawah Women's Health Skincare Awards 2022. Setiap 3 saat, salah satu produk serum di bawah brand ini terjual di seluruh dunia. Mengikut pengeluar, peeling solutionnya adalah antara produk terbaik pernah dikeluarkan di bawah brand ini. Bolehkah anda cuba teka apakah brand ini? Hari ini saya akan kongsikan bersama dengan anda the best 3 products daripada brand The Ordinary. Produk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah Niacinamide 10% plus 1% zinc. Produk yang kedua, Glycolic Acid 7% toning solution. Dan akhir sekali, AHA 30% plus BHA 2% peeling solution dari brand The Ordinary. By the way, suka saya nak ingatkan kepada anda semua bahawa brand The Ordinary ini adalah di bawah jenama The Estee Lauder Company atau ELC. Ronald Lauder, Presiden ELC pada masa tersebut, mempunyai hubungan dengan Israel. Malah, ELC memiliki pejabat di Tel Aviv, Israel. Beberapa organisasi pro-Palestin menyeru untuk memboikot terhadap ELC dan jenama-jenama di bawah brand ini. Malangnya The Ordinary, brand yang akan kita bincangkan pada hari ini, adalah salah satu di bawah brand ELC. Saya yakin anda semua dah besar, dah pandai berfikir dan boleh buat keputusan yang tepat sebelum anda proceed untuk beli sesuatu produk. Kita sebagai pengguna Islam, we should try our best to avoid sebarang produk yang ada kaitan dengan Israel. Jadi perkongsian saya hari ini adalah semata-mata untuk share knowledge bersama dengan anda mengenai 3 produk di bawah brand ini, di mana anda juga sebenarnya boleh dapatkan dari brand-brand lain sekiranya anda berhajat untuk menggunakannya. Kadang-kadang saya terfikir kenapa produk ini jadi sangat popular dan sering sold out sebaik sahaja mereka restock. Jom saya share bersama dengan anda. Brand ini adalah brand terawal yang menawarkan produk berkualiti, efektif dan yang paling penting sangat affordable. Brand ini bermula sekitar pada tahun 2016 menjadi perintis kepada brand-brand popular yang lain seperti The Inkilis, Minimalist dan banyak lagi. Sebagai seorang yang pernah bergelar sebagai production chemist, saya sangat appreciate penghasilan produk skincare yang telus kepada consumers. Bertahun-tahun selama ini kita sebagai consumers diawang-awangan dan membeli produk skincare kerana terpengaruh dengan iklan-iklan yang merepek. Betul tak? Tapi dengan kehadiran brand-brand yang saya sebutkan tadi telah mengubah atmosphere of beauty industry, di mana mereka berebut-rebut untuk menjadi lebih transparent kepada consumers dan menyampaikan informasi atau maklumat yang lebih tepat dan jelas kepada pengguna. Setiap 3 saat, produk serum Niacinamide di bawah brand ini terjual di seluruh dunia. Seperti yang tertera pada produk ini, ia mempunyai kandungan Niacinamide 10% plus zinc 1%. Niacinamide sebenarnya adalah bahan yang sangat popular dalam dunia skincare. Jika anda perasan, sebelum ini pun telah banyak produk memasukkan bahan ini ke dalam formulasi mereka. Tetapi brand ini telah mengambil satu langkah ke hadapan apabila mereka mula start declare concentration yang terdapat di dalam produk mereka. Untuk pengetahuan anda, concentration sangat penting dalam setiap formulasi sesuatu produk, kerana ia dapat fokus kepada masalah muka yang tertentu dan merawatnya dengan lebih efektif. Contohnya, bagi Niacinamide yang mempunyai kandungan 2% akan membantu untuk regulate masalah kulit yang berminyak. 4-5% pula efektif untuk membantu bagi merawat masalah tona warna kulit yang tak sekata. Sekiranya produk itu mempunyai kandungan 10% Niacinamide, ia boleh merawat masalah hyperpigmentation yang disebabkan oleh kesan parut-parut hitam daripada jerawat. Jadi untuk produk The Ordinary yang mempunyai kandungan 10% Niacinamide plus 1% zinc, ia boleh cater untuk kulit yang mempunyai sehingga masalah hyperpigmentation. Namun anda perlu berhati-hati kerana
10% kandungan niacinamide actually is a bit high untuk certain kulit. Instead of membantu masalah blemish skin, kadang-kadang anda mungkin ada possibility untuk keluar jerawat bila pakai produk ini. So, untuk yang concern mengenai isu boycott produk ini, anda boleh replace produk serum dari brand Tiam. Personally, bagi saya, Tiam ini lebih efektif, lebih baik berbanding dengan produk The Ordinary kerana formulationnya mix di antara niacinamide 10% plus 2% arbutin, di mana ia lebih sesuai untuk merawat masalah jeragat dan juga parut-parut hitam disebabkan oleh masalah jerawat. Produk yang kedua saya nak review hari ini adalah glycolic acid 7% toning solution. Seperti yang saya maklumkan tadi, toner ini telah memenangi anugerah di bawah Women's Health Skincare Award in 2022 sebagai the best toner. Ia adalah sejenis exfoliating toner yang menggunakan alpha hydroxy acid atau dengan singkatan AHA, di mana fungsinya untuk membuang sel-sel kulit mati dan memperbaharui kulit. Malah saya sendiri pernah mencadangkan ramai customer-customer saya menggunakan toner jenis ini. Mereka yang mempunyai masalah jeragat dan juga parut hitam yang agak serius, anda boleh guna produk yang mengandungi kandungan glycolic acid sama-sama dengan krim ubat dalam merawat masalah jeragat dan juga parut hitam. Kulit akan jadi lebih licin dan berseri. Malah ia juga akan memberi keanjalan kepada kulit anda dengan merangsang penghasilan kolagen. Based on my experience, toner ini sangat bagus untuk refining your skin texture, terutamanya jika kulit anda selalu clogged and congested. Bagi mereka yang mempunyai masalah whiteheads dan tiny bumps, toner ini juga adalah penyelamat. Anyway, toner jenis ni sebenarnya boleh dipakai on daily basis ya. Sebab saya banyak dapat pertanyaan, boleh ke toner jenis glycolic acid ni atau exfoliating toner dipakai setiap hari? So, jawapannya adalah yes. Anda boleh guna setiap hari sekiranya kulit anda boleh adapt dengan bahan ini. Satu lagi, anda juga perlu tengok jenis kulit anda dan juga skincare rutin anda. Apa barang-barang lain yang anda gunakan selain daripada toner ini? Toner ini tak boleh simply mix dengan produk-produk yang mempunyai kandungan low pH. Jadi sekali lagi, untuk mereka yang concern berkenaan dengan isu boycott, anda boleh replace brand ini daripada brand Pixi, The Inkilis dan COSRX. Produk yang ketiga yang menjadi best seller di bawah brand ini adalah AHA 30% plus BHA 2% peeling solution. Ia sangat popular kerana hasilnya yang cepat dan berkesan. Produk ini sebenarnya adalah extended produk kepada exfoliating toner yang saya review tadi. Di mana dengan penggunaan produk seperti ini, ia boleh membantu masalah jeragat dan parut-parut hitam. So, apa beza produk exfoliating toner tadi dengan produk peeling solution ini? Disebabkan concentrationnya lebih tinggi, ia mampu penetrate dengan lebih dalam berbanding dengan produk toner tadi. Untuk mereka yang ada masalah jeragat yang lebih serius, jadi produk ini mampu untuk penetrate dengan lebih dalam dan merawat masalah anda. Fungsinya secara general hampir sama dengan toner glycolic acid. Bezanya hanyalah in term of penetration ke dalam kulit. Kerana concentrationnya yang lebih tinggi, produk ini tidak boleh digunakan on daily basis. Anda hanya boleh gunakan sekali atau 2 kali sahaja seminggu, bergantung kepada masalah kulit muka anda. Jadi, anda perlu alert tentang cara-cara penggunaan yang betul sekiranya anda nak pakai produk ini. So, bagi mereka yang concern mengenai isu boycott, sekali lagi saya menyeru kepada anda, cubalah survey produk dari brand Revolution Skincare Multi-Acid Peeling Solution. Produk daripada brand ini hampir sama fungsinya dengan produk peeling solution daripada brand The Ordinary. Cuma brand ni so far agak susah nak dapat dekat Malaysia. Another produk yang anda boleh dapatkan di Malaysia adalah daripada brand Skintific, 12% AHA plus BHA and PHA.
Tapi bagi saya produk ni not at the same par with The Ordinary yang saya sebutkan tadi. Walaupun brand ini adalah antara brand yang saya pernah kagumi dan saya sendiri pernah menjadi salah seorang pengguna brand ini, namun terdapat beberapa produk di bawah brand ini yang dikategorikan sebagai worst product. InsyaAllah next video yang akan datang, saya akan kongsikan bersama dengan anda 3 worst product di bawah brand The Ordinary yang pernah dikeluarkan oleh mereka. So, stay tune!